berlaku dalam cerita saya di alam Melayu. Jadi dia bertentangan dengan maklumat yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah di Malaysia. Sebab tu saya kata dalam masa temu ramah dengan di mana di media sosial saya sebut, saya tidak ada niat untuk mengambil tempat profesor sejarah ke profesor apa semua di universiti ini. Sebab saya sudah ada bidang saya dan bidang saya luas. Ya. Jadi bila kita melihat, bila saya baca alam Melayu, saya daripada atas, saya nampak, saya ada jumpa peta, saya ada jumpa dapatan, orang Melayu itu sudah lama wujud. 1500 BCE, kita sudah ada tamadun. Sudah ada tamadun. Kenapa tidak di mana tamadun kita? Itu pencarian saya. Dan bila kita turun ke bawah, rupanya banyak masalah. Data kita sudah diubah. Diubah tempat, diubah nama, diubah orang-orangnya. Jadi anak-anak kita belajar sejarah berdasarkan maklumat yang telah diubah. Itu kita kena akui. Kalau kita ingin jujur dalam kehidupan. Kalau kita ingin berada dalam kehidupan yang tenang dan tidak mahu masalah hiruk pikuk, diam saja. Tapi sampai bila? Sampai bila mereka perlu belajar sejarah yang salah? Betul. Betul Azhar. Takut juga ni TikTok depan ni kan? Sebenarnya Azhar, orang-orang di luar mengetahui bagaimana sejarah kita diubah. Kenapa saya boleh tahu? Sebab saya ada berhubung dengan profesor-profesor luar negara. Dan bila mereka menyebut sejarah Melayu, mereka takut kita kecil hati. Tapi saya tidak suka itu. Saya tanya, kenapa? Saya tanya Prof. Kopanski, saya tanya Prof. Ghassan, saya tanya Prof. Ashad, yang saya biasa itu. Ifan Arab pun tahu benda ini. Sejarah kita sudah diubah. Ubahnya bukan sedikit. Terlalu banyak. Dan seolah-olah kita tidak diwujudkan di dalam itu. Sebab itu penemuan 788 oleh Prof. Mokhtar tidak terdapat dalam carta tamadun dunia. Kenapa? Kemungkinan sebab tidak dijumpai lagi waktu itu. Pertama. Yang kedua, bila tak jumpa, takkan sebelum tu dekat Kerau jumpa. Sebelum tu ada. Tetapi kita tidak mempunyai artifak yang konkret. Sekarang konkret, kita kena angkat benda itu. Kerana kita tidak terlibat di dalam penentuan tarikh-tarikh tamadun itu. Walaupun 1500 BCE sudah ada tamadunnya itu di kawasan Cambodia, Laos dan Campa dan sebagainya. Kita ini bangsa maritimnya hebat. Kita ini raja-raja gunung. Itu. Kita ini adalah raja-raja gunung yang mempunyai maritim hebat. Punan, Patani, Langkah Suka, Kedah Tua, kita ada di kawasan Ulu Jempol itu, ada makam, ada bangunan-bangunan. Di atas kawasan Titi Wangsa itu adalah tempat tinggal. Macam mana boleh ada tempat tinggal, Pak Hazan? Kerana dulu air tinggi. Dan mereka tidak tinggal di bawah. Jadi tempat tinggi yang sekarang itu dulu pulau. Di mana hujung hulu sekali, kawasan Bukit Peraja, Negeri Sembilan itu adalah hulu. Hulu Titi Wangsa. Titi Wangsa itu dulu namanya bangsa. Titi bangsa. Tetapi disebabkan orang lain tolong soundkan kita, jadi kita pun ikut je. Asalnya Titi bangsa. Bangsa itu duduk di situ. Malaysia itu bermaksud negara gunung. Negara yang bergunung ganang. Sesuai dengan kita. Mala itu adalah nama Gaharu. Ia wujud sebelum bangsa ini, kabilah ini wujud sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab itu kita ada Keturah. Jadi gabungan antara maksud Gaharu dengan tempat tinggi. Itu. Dulu penamaan sesuatu bangsa atau suatu nama itu dia berdasarkan kepada nama masyhur pada satu tempat itu.